Orang British buat kesilapan bila mereka mula-mula datang. Mereka ingat orang Melayu dari dulu lagi adalah petani. Bukan. Orang Melayu itu adalah pedagang. Mereka duduk di kawasan pantai. Pada tahun 1885, orang di New York sudah kenal orang Melayu. Mereka panggil orang Melayu sea nomads. Mereka sudah sampai ke situ dan sampai ke Madagaskar di Afrika. Kerana perdagangan itu, bahasa Melayu kemudian begitu berpengaruh. Sehingga bila Indonesia, masa itu Hindia Timur dipanggil, ingin mencari bahasa kebangsaan, walaupun penduduk di situ kebanyakannya orang Jawa, mereka pilih bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Sebab orang Melayu sudah biasa merantau. Tapi mulai lebih kurang pertengahan abad ke-19 dengan beransur-ansur, orang Melayu berpindah ke kawasan ke dalam. Jadi bagi orang Melayu juga, tebing kanan dan kiri tak sama dengan buku geografi kita. Geografi itu menghilir kanan kiri. Bagi orang Melayu, mengulu kanan kiri. Macam di Perak adalah beberapa tempat tu diberi nama kanan kiri. Kalau kita tak faham, ini tak sama dengan buku sejarah, buku geografi itu. Kita boleh buat silap nak pergi ke apa saya selalu botol kanan botol kiri, nak pergi botol kanan pergi botol kiri. Mengulu kanan kiri. Dan di Kuala Lumpur, di Sungai Kelang ini, orang Melayu dapat menguasai perdagangan sepanjang sungai, sehingga kereta api dan kereta api disiapkan. Kemudian kereta api merosakkan penghidupan orang Melayu. Dulu pedagang di laut, kemudian kalah pada kapal api, masuk ke sungai, kemudian datang kereta api, sungai pun hilang.